Bahagian 1. Semua tarik nafas. Hembus nafas. Jangan panik. Kita boleh. Ini cerita pengembaraan buah sawit dari pokok ke rumah kita. Pokok sawit berbuah lagi. Sudah berbuah comel sekali. Buah sawit merah berseri-seri. Penuh khasiat bertambah sihat lagi. Buah sawit kait pagi-pagi. Ada kekilan proses ngapi. Buah sawit ku tapis hari-hari. Jadilah minyak sawit yang suci murni. 2, 3 pokok berbuah, sayalah minyak sawit berfaedah. Sabun, roti, biskut pun ada. Pelbagai guna, memang berguna. Marvelous, marvelous! Ada, oh takkan ada. Minyak sawit sedang di Malaysia. Luar biasa, oh luar biasa. Minyak sawit buatan Malaysia. Takkan ada, oh takkan ada. Minyak sawit sedang di Malaysia. Luar biasa, oh luar biasa. Minyak sawit buatan Malaysia. Minyak sawit buatan Malaysia. Dari ladang ke rumah kita, minyak sawit berguna untuk semua. Tanah dijaga, hutan dihargai, itulah tanaman sawit lestari. Bagus persembahan korang semalam. Mereka yang tengok persembahan tu pasti dapat banyak pengajaran pasal minyak sawit. Atuk kagum. Betul. Kita orang banyak belajar pasal minyak sawit di Tadika. Cikgu aja. Industri sawit kita besar dan terkenal satu dunia. Kalau nak tahu lebih lagi, nanti datang ke Pesta Minyak Sawit Malaysia. Nak buat pergi. Di mana? Di Dewan Serbaguna. Ajak kawan-kawan sekali. Apa ada di pesta tu? Macam-macam. Selain mempromosikan kegunaan dan kebaikan minyak sawit, ada aktiviti berkempen yang dijalankan. Atuk nak korang masuk kempen khas untuk budak-budak. Kempen apa? Macam seronok je. Uish, memang seronok. Ia juga bagus untuk penambahan ilmu tentang minyak sawit kita. Kempen apa tadi? Kempen Wira Minyak Sawit. Murid-murid. Nak buat apa dengan buku ni? Kamu kena buat semua aktiviti dalam buku ni. Setelah berjaya, dapatkan cap di reruai aktiviti itu. Faham? Faham, cikgu. Cacit mana? Cepatlah, Cacit. Kalau lambat nanti habis loh. Habis apa? Hayak, tak tahu kak? Itu medal lah. 2, 3 sendal. Saya mahu itu medal. Jom, Mimi. Tak boleh jadi ni. Aku pun nak juga medal. Jom pinjam, jom. Ke mana? Tengok buku cop ni dulu. Apa yang kena buat dan di mana. Betul juga.
Wah, cantiknya. Apa yang cantik? Medal ni. Medal Wira minyak sawit. Ush, nak juga. Abang pun nak masuklah kempen ni. Untuk budak-budak je. Orang dewasa macam kau, eloklah sokong kempen minyak sawit dengan membeli barangan minyak sawit yang macam-macam ada ni. Boleh. Tak ada masalah. Sekarang juga saya beli. Aktiviti pertama. Reruai masak-masak. Rasa makanan yang guna minyak sawit. Senang je ni. Jom. Mula-mula, tuangkan minyak sawit secukupnya ke dalam kuali. Kemudian, gorengkan ayam. Dengan ubi kentang, hingga masak. Bau pun dah sedap. Rasanya mesti lagi sedap. Betul? Nah, rasa. Terima kasih. Sedapnya. Nyam, nyam, nyam. Sedap dan hangat. Macam makan masak. Betul. Sebab selama ni memang akak guna minyak sawit untuk memasak. Minyak sawit boleh digunakan dalam semua masakan. Bukan hanya untuk menggoreng. Patutlah apa saja akak masak rasa sedap. Tahu tak apa? Apa mana? Nak satu. Tu. Terima Opa kasih. beli apa tu? Beli cendol kegemaran Opa. Sedap. Nak? Tak nak. Dah selalu makan kat gerai Uncle Mutu. Itu ABCD. Ini cendol. Rasanya sama je. Lain. Yang ini istimewa sebab ia guna santan sawit. Sedap. Oh, sebab tu nama dia ais cendol santan sawit. Ya, santan sawit adalah krema berasaskan minyak sawit. Ia menggantikan santan yang biasa digunakan dalam cendol. Ya, Kak. Dai, kasih rasa satu cendol santan sawit. Banyak sedap. Rasa. Tadi Opa nak bagi tak nak. Lagak. Nah, Memang sedap. bukan sedap je tapi berkhasiat. Kelebihan santan sawit ni pun banyak. Antaranya, kos lebih rendah dari santan biasa dan tahan lebih lama. Ini macam kalau saya punya ABCD nanti guna santan sawit juga. Apa? Uncle Mutu nak santan sawit? Wah, banyak barang. Yelah, alang-alang dah ada jual di sini, harga pun berpatutan. Ros pun boronglah. Apa yang kau beli? Alah, barang-barang minyak sawit. Ada aiskrim, coklat, barang kosmetik, minyak masak dan santan sawit. Nah, Uncle, Ros belanja santan sawit. Terima kasih, Ros. Sama-sama. Kalau nak lagi, di sana ada jual. Okey. Habis. Misi makan dah selesai. Tapi mana nak dapat cop? Sana. Jom. Terima kasih. Terima kasih.
sini. Abang Is, kita orang masuk kempen wira minyak sawit. Nak dapat medal, kena masuk kuis ni. Boleh je. Kau berdua tahu ke pasal kebaikan dan kelebihan minyak sawit? Tahu? Kita orang dah belajar kat sekolah. Ya, bagus. Jadi kena menang tau. Abang akan turut bangga. Kita orang cuba. Abang Is bagi tahu macam mana nak main kuis ni. Mudah je. Mula-mula, cabut undi untuk masuk ke pasukan A atau B. Tiap pasukan ada 3 orang. Kumpulan yang berjaya masukkan bola yang ada senarai kebaikan dan kelebihan minyak sawit Malaysia dengan betul dalam waktu yang diberikan. Menang! Baru dapat job. Boleh? Boleh. Macam mudah. Nah, cabut. Kumpulan A. Jom. Itu macam Cikgu Melati. Itu kawan-kawan kita. Jadi, Mimi dengan Fizi. Cikgu, kita satu pasukan. Ya ke? Bagus. Kawan-kawan, nampaknya kita berlawan. Kalahlah kita orang. Korang ada cikgu. Semua nak jadi wira minyak sawit kan? Jadi, cuba sebaik mungkin ya. Cikgu. Cikgu masuk kuis ni untuk apa? Cikgu nak dapat voucher minyak sawit. Oh. Semua sedia? Minyak sawit kaya dengan vitamin E. Selamat dimakan dan menyihatkan kerana ianya dari sumber tumbuhan. Tocotrienol, vitamin E diekstrak dari minyak sawit. Perlindungan pada sel saraf, mengurangkan risiko strok dan baik untuk kesihatan jantung. Makanan digoreng dengan minyak sawit lebih rangup. Kurang berminyak kerana ia kurang menyerap minyak. Membekalkan tenaga kepada badan kita. Mengekalkan rasa makanan yang dimasak seperti ayam goreng, kentang goreng dan sebagainya. Minyak sawit digunakan dalam produk makanan seperti coklat, aiskrim, biskut dan macam-macam lagi. Minyak sawit tidak mengandungi kolesterol dan lemak trans. Minyak sawit juga digunakan dalam produk bukan makanan seperti produk pencuci pakaian, kosmetik, sabun mandi, biodiesel untuk menggerakkan kenderaan serta stabil pada suhu tinggi sehingga 235 darjah Celsius. Makanan menggunakan minyak sawit tidak mudah rosak dan tahan lama dan sesuai digunakan untuk semua jenis masakan termasuk menumis, menggoreng, bahan membuat kek dan sebagainya. Kita dah dapat job kedua, Ipin. Betul. Nak pergi mana lepas ni? Cikgu nak ikut? Tinggal misi yang terakhir. Misi kembara ladang sawit di Reruai Jelajah. Seronok tu. Jom. Upin mari naik. Atuk bagi penerangan. Nak dapat job terakhir kan? Duduk elok-elok. Industri sawit Malaysia menyediakan peluang pekerjaan. Ramai dapat kerja dalam sektor ladang, kilang, logistik, penyelidikan dan pembangunan.
Ia meningkatkan taraf hidup penduduk dan mewujudkan peluang niaga pada pekebun-pekebun kecil untuk menjadi sebahagian dari inisiatif kelestarian. Industri sawit Malaysia tidak memusnahkan hutan. Sebaliknya, mereka fokus kepada penanaman semula dan penggunaan tanah terbiar. Pelbagai usaha konservasi dilakukan dalam pemeliharaan alam sekitar dan hidupan liar. Ipin! Tengok sana, ada gajah. Pekebun tak takut ke kena serang dengan gajah? Untuk mengelakkan kejadian sebegini, industri sawit mewujudkan koridor hidupan liar. Jadi kuranglah kemasukan gajah ke dalam ladang sawit. Pemenang bagi kempen Wira Minyak Sawit telah berjaya melakukan semua aktiviti dan mendapat semua job. Pemenangnya adalah... Upen dan Ipin! Ipin menang. Jom kita ke pentas. Apa tugas Wira Minyak Sawit? Tugas? Apa? Tugas kami untuk menyebarkan tentang kebaikan dan kelebihan minyak sawit Malaysia supaya seluruh dunia tahu dan menggunakan minyak sawit Malaysia. Tepat sekali!